Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel saya guys. Channel yang selalu cerita pasal tentang aktiviti camping dan juga aktiviti outdoor. Okey guys, setelah berbulan-bulan kita orang cuti camping, start daripada bulan puasa hari tu sampailah sekarang ni barulah rasa mood nak camping tu baru sampai guys. So sekarang saya berada di Camp Rimba Ria, suara hutan yang terletak di daerah Hulu Langat, Selangor guys. Dapat campsite guys. Semua dah ada berbumbung lah. Semua dah berbumbung. Apa dia panggil ni bang? Ubat dia? Aduh, ingatkan dah sewa kemah. Barang tak banyak, banyak juga guys. Kenapa monyok Amra? Rumput lantar. Sampai-sampai dah ni. Kita kemas-kemas. So trip camping kali ni saya bersama dengan ahli keluarga saja guys. Dengan anak-anak saudara. Diorang lah yang beria nak datang nak camping guys. Diorang dah pujuk beberapa kali dah. Tapi saya ada kekangan waktu sikit. So lamalah cuti camping tu. So kami pilih campsite ni disebabkan kat sini juga menyediakan peralatan-peralatan basic camping lah. So diorang ada sediakan kemah guys. Tent dah ready. Dah ada ruang untuk memasak. Dan juga kita cuma perlu bawa barang-barang basah, bawa barang-barang pakaian dan peralatan-peralatan untuk pakai sendiri saja. Yang lain-lain semua dah ada. Ada kursi, ada meja. So memudahkan lah. So ini adalah kawasan parking ni jalan masuk dia sana. Terus parking kat sini guys. Dah lepas parking, loading apa semua, pergi ke tapak campsite dia. Ni betul-betul tepi sungai ni semua ke tapak campsite ya guys. Ni kawasan parking lagi. Jom saya bawa pergi ke tapak campsite. Okey, ini tapak payung. Ada siap-siap dah. Dah ada awning dia. Dah ada atas atap dia. So tak perlu pasang flysheet lagi lah. Ni kawasan tapak campsite guys. Semua dah ada berbumbung lah. Semua dah berbumbung. Depan tu sungai So yang saya pilih kali ni adalah di sini ada pondok, ada tempat ruang masak dan kemah di dalam sana. Nanti saya pergi review. Jom kita pergi tengok sungai dia dulu guys. Okey guys, so ini adalah Sungai Congkak daripada start ujung sana derek-derek ni guys. Semuanya adalah kawasan-kawasan campsite dan juga chalet. So start daripada ujung sana, ni aliran Sungai Congkak sampailah hujung-hujung sana. Daripada jalan masuk tadi kita orang daripada sana, semuanya berhadapan dengan sungai guys. So kat sini memang pilihan orang KL lah, orang KL atau orang Selangor yang berdekatan untuk datang ke campsite ni. So budak-budak semua ni enjoy je mandi kat sini. Memang kawasan-kawasan cetek kawasan-kawasan sesuai untuk budak-budak lah mandi. Tapi harus dengan pengawasan pihak orang dewasa lah. Jangan biarkan dia mandi berseorangan atau tanpa ada teman lah.
Adik kenapa? Makan kat bawah. Ada kucing lah. Aira. Ayam pedas ke? Mak Su bangsa? Tak. Ambil ayam goreng. Okay. So, lauk kita ada hari ni ayam masak apa ni? Kamyong. Dengan sayur sahaja. Ada budak-budak punya ni. Hotdog. Aris. Nak makan apa? Tak makan nasi. Aris makan apa? Ini budak Cepat. yang tak makan nasi. Tak makan nasi? Aris kenyang ke? Kenyang ke tak? Saya hari Ni tempat kita orang masak tadi. Kita orang masak kat sini. View sana. Kalau tak ada kemah ni nampak sungai lah. Tapi sebab sekarang ni ada orang tengah camping kat luar ni. Boleh ke? Adik? Adik? Okey. Korang review. Cepat review kemah ni. Ya, ada lampu. Ada apa kat kemah ni? Cepat korang review. Ada toto, ada bantal. Pergi tunjuk kat mana lampu. Gitu ya. Okey, kita ada lampu. Lampu ni bawa sendiri. Ya. Kemah ni siapa bawa? Orang lain. Kemah ni dah ada Okey. Ada apa? Ni dah Bantal dah ada ke ataupun bawa sendiri? ada pun ada. Ha? Ada. Oh, dia disediakan bantal. Ni. Oh, ada tingkap juga. Wah, ada tingkap. Ada pintu pun ada. Ada apa lagi situ? Kuala Lumpur. Tunjuk. Ada. Dalam YouTube nak tengok nanti ni. Ada tanah liat. Tanah liat kan bawa sendiri. Ni bantal ni siapa yang bawa? Saya. Bantal bawa sendiri. Dua rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ni. Okey, lagi cerita lagi pasal kemah ni. Oh ya. Oh, ya, ada kipas lah. Betul. Kau di kemah. Ada kipas. Selimut tak ada. Sini tak payahlah selimut. Tak panas pun. Tak sejuk. Yang ni pun ada zip. Ada tengah dia. Ada partition. Boleh tutup buat bilik. ada poket. Oh, ada poket juga. Boleh letak barang. Betul? Tapi rokok tak boleh. Rokok tak boleh letak? Tak boleh merokok. Oh, tak boleh merokok. Merokok dalam kemah. Besar tak kemah ni? Besar. Boleh buat apa dalam kemah ni? Boleh main gusti tak? Belajar. Boleh belajar, betul. Adik pun sekolah pun, kat rumah pun nak sekolah, kat sini pun nak sekolah juga. Apa lagi kita boleh buat dalam ni? Boleh main. Boleh main. Boleh baca buku. Apa? Cepat tunjuk nak main macam mana dalam kemah. Kau. Main guling-guling. Jangan main lawa bantal. Main guling-guling je. Kita nak tunjuk. Oh, tu. Seronoknya. Diorang ni kalau pergi berkemah nak pergi camping sangat. Nak bergurau je Okay guys, kita nak pergi mana ni? Nak beli banyak mak. Beli Milo. Alright. Tunggu. Milo waktu dah sampai. Stay tune. Lastun. Stay tune. Wow. Cantik perjalanan dia kak. Kita jalan kampung. Lama dah tak masuk kampung kan? Orang terpandang. Bunyi dia kuat sangat. Orang kat bas-bas tadi pandang kita. Uish, bergoyang. Gayat. Seronok. Ngilu perut. Ayah tak payah laju. Takut. Habis je seronok. Ayah dah takut. Adik takut ke? Panik. Okey, pasal buat slow. Bawa slow je lah Pak Su ni pun. Kan? Bawa kok kena sama tiba-tiba. Tiba-tiba lampu merah. Tak sempat nak break. Orang jatuh ke depan. Yang saya. Ronda-ronda petang. Kita pergi cari durian guys. Dekat kampung orang asli Pansun. Abang ni bawa kita pergi ke kat kampung dia terus. Durian guys. 1 kilo RM5.
Yang ni kita dapat satu longgok. Tadi 15 kan Kak Satu bako tadi. Satu bako merah ni tadi penuh. Ni akak tambah. Kita dapat RM15. Ni akak tambah. Okey, terima kasih Kak. 3 kilo. Okay. Bolehlah buat rasa-rasa dulu durian-durian ni. Ni durian original tanpa. Ni organik lah Kak Organik tak ada pakai baja. Alhamdulillah. Rezeki musim dia cepat Musim dia baik. Bakso berapa ringgit? Nampak ke tu? Nampak? Ya ke? Ha, bakso berapa ringgit? Bakso habis RM30. Ni, yang banyak ni satu longgok 15. Lepas tu yang ni sekilo RM5. Lepas tu ambil 3. Ambil 3 je, lepas tu dia bagi free lagi satu. Okay, malam ni kita nak sambut birthday siapa Haris? Ini Mak Su. Hari ni kita nak sambut birthday Mak Su. Okay guys, let's go. Pasang lilinnya dulu. Happy birthday Mak Su. Happy birthday. Happy birthday. Baju rakam ni. Di mana baju rakam? Baik. Okey. Lembek. Nak cakap apa? Nak suruh Mak Su jadi apa? Supaya Mak Su Bakso jadi budak lagi. jadi kaya lagi. Apa ada dengar tak? Haris cakap nak bagi kata-kata ke Mak Su. Tak tahu. Cakaplah sesuatu, jangan malu. Tadi hari cakap apa? Semoga bakso jadi kecil aja kak. Jadi budak lagi. Jadi nak yang ni. Nak ni nak ambil. Mana? Mana nak bulat? Nak pakai Ya. Ya Allah berkah kira rezeki kepada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin. Habis doa masuk pula. Doa masuk tak ada. Ada lagi? Doa balik sekolah. Tak tahu adik. Tak tahu adik. Senang je jawab Ayat kata Doa. Doa kalau ada hantu. Dah lah bagilah makan dulu. Makan. Adik. Aktiviti malam selepas makan-makan. Apa? Buat apa ni? Apa aktiviti kita malam ni? nak Main main game. game. Kite. Main kad. Kad apa? Kad apa ni? Nah. Kad Uno. Dia tak ada jalan. Patutlah tadi kata tak boleh letak. Suasana malam di campsite. Meriah Orang-orang boleh lepak kat sini sambil tengok anak-anak mandi sungai. Orang dewasa boleh lepak sini. Ada orang tengah mandi sungai lagi. Ni budak-budak ni kalau ajak pun tak ni. Kaki dekat situ ya? Ya. Bunyi Tyson. Lekat. Dengan dia lekat je. Habislah, Yaya kena mandi lagi lah. Kotor seluar. Dah je Mak Su pun nak pergi toilet, nak ambil air semayang. Kita exercise pagi. Elak.
Siapa yang kena dia keluar. Lepas tu tinggal orang yang tak kena je. Kita tengok siapa juara. Ayo mak, Dik bersedia Dik. Okay, paksa nak bala ni. Elak. Elak Dik. Dah. Elak. Ha. 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 Lebih. Bolehlah. Mana? 5. 5. Ha. Skill 5. Ada QR. Gunung Nuang Ya, Gunung Nuang. Nak ke mana kita ni? Nak cari sarapan. Padanglah sini. Tak dengar. Nak cari sarapan. Nak cari sarapan. Cari donat. Ayolah. Ni manis punya. Tak payah rebus lah. Rebus dulu. Ya. Dia kenal Fendi tu. Sama suku lah. Bang, terima kasih bang. Sama ambil lah. Kita dapat lebong manis daripada Abang Ramli. Orang asli dekat sini. Besar nanti kita kopek dia. Orang nak mandi sungai. Jom mandi sungai. Tunjuk kat mana sungai. Jom Haris tunjuk kat mana sungai. Ada ikan ke? Bestnya mandi. Best ke mandi? Kalau best, lompat. Jo, naik. Naik. Dah habis. Ni durian hutan. Potong-potong duri pun terpelanting sekali. Jemput makan guys. Kita tengok siapa yang tukar rakam. Pusingkan kameranya. Pusingkan kameranya. Pusingkan kameranya. Tukar rakam. Kita ada juru kamera baru guys. Udah tak perlu repot-repot lagi. Kita dah nak balik. Kita dah siap-siap nak balik kan Haris? Kata
Mak sapu lah. Okey, semua barang-barang kita dah kemas. Kemah pun kita dah check semua barang. Kemah ni. Okey, ni keadaan semasa lah. Okay, lihat. Tinggal nak sapu je lagi. Dah jom. Opah nak sapu. Terus sapu keluar lah. Satu-satu je. Bawa satu je. Selipar. Ni juru kamera kita yang baru ni. Super rajin. Nama dia Haris. Banyak. Kan? Nama awak Haris kan? Nama penuh apa? Cik Aris. Sekali je ada. Bukan hari, setahun sekali je. Lepas saya sumpit dia je. Dia asyik rekod je ni. Ni, sumpit original. Pengalaman. Ni ori. Ni ada orang asli ya ni. Masa boleh masuk. Dia punya apa dia panggil ni bang? Ubat dia. Masuk sini. Lepas tu kita sumpit. Kena orang mati. Anjing apa monyet. Tu ah. Kemudian dia macam ni ah. Dia lumur racun lah dekat situ. Ada. Tapi yang ni tak ada. Ini tak ada, ni kosong lah. Kosong. Kalau yang ada atas tu. Yang atas tu. Dekat saya punya bilik. Yang ni jangan sebang main. Ni kalau kena sikit mati gitu. Dalam 2 minit gol. So, ada ubat dia, ada penawar dia juga Dia Tak ada. Dia ni memang tak ada. Dia ni memang kalau tak ada. kena tak boleh nak buat apa. Gol. Lagi. Sedangkan kita orang asli pun tak mampu nak bagi nak hidup ke orang macam mana? Ya. Gol terus je. Hantarlah SKL. Kita dah nak balik. Dek, bye. Dek, bye-bye. Bye-bye. Aku baru bangun tidur. Bye. Bye-bye. Dek, bye-bye. Bye-bye. Yalah, budak-budak masuk sini. Siapa nak masuk kat pas tu? Boleh ke? Kalau tak masuk. Boleh ya. Abang dah berpisah. Jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye. Sama bang. Tadi durian hutan tu sedap ah. Lemak-lemak. Hujung-hujung Pertama kali rasa. Hujung-hujung rasa petai. Saya buka. Tapi benda tu budak jangan makan. Budak. Mam nanti. Budak jangan bagi makan demam tadi. Macam kita boleh. Kuat lah Tapi dia. memang sedap lah. Dia hujung-hujung dia rasa petai sikit. Yelah. Benda tu setahun sekali je. Tak ada hari-hari. Tak ada hari. Kalau hari-hari tu bukan kita punya sini ya. Sama-sama je. Okey bang, baik. Okey, hati-hati. Baik, sama.